Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda rasa macam telefon tu yang kawal hidup anda? Dan bukan sebaliknya. Hari ini kita nak borak pasal satu benda yang sangat power, detox telefon. Kita akan tengok macam mana bila kita rehat sekejap dari skrin, kita boleh dapat balik ketenangan dan rasa kawalan tu. Jadi, jom kita mulakan dengan satu perasaan yang saya rasa ramai sangat dah biasa lalui. Okey, jom kita sentuh sikit pasal satu perasaan yang saya rasa semua orang kenal. Bunyi buzz yang tak henti-henti. Notifikasi yang asyik naik je. Pernah tak anda rasa rimas dengan semua ni? Jom kita gali sikit perasaan tu. Ku berhenti sekejap dan jujur tanya diri sendiri soalan ni. Adakah anda rasa penat dengan telefon anda? Bukan penat fizikal je tau, tapi penat mental. Letih sebab asyik rasa kena check, kena scroll, kena balas message. Ini kitaran yang biasa sangat kan? Kononnya nak cek satu benda je, tapi sedar-sedar, dah sejam scroll tak henti-henti. Lepas tu malam jadi susah nak tidur. Esoknya bila nak buat kerja, nak fokus, kepala rasa macam berkabus. Memang satu kitaran yang buat kita frust. Tapi, ada cara nak putuskan kitaran ni. Dan inilah hero cerita kita hari ni. Detox telefon. Jangan anggap ni macam satu denda tau. Fikirkan ia macam satu hadiah. Satu rehat best yang anda bagi kat diri sendiri. Jadi, apa benda sebenarnya detox telefon ni? Senang cerita, ia satu tempoh masa yang anda sengaja step back sikit dari smartphone anda. Bukan suruh buang telefon terus, jangan risau. Tujuannya cuma nak ambil nafas, kurangkan stres, dapatkan balik fokus dan yang paling penting, berhubung semula dengan dunia sebenar kat sekeliling kita ni. Okey, jadi bila anda rehat dari telefon, apa yang anda dapat sebenarnya? Percayalah, ganjarannya memang real dan boleh ubah banyak benda. Jom kita tengok kenapa benda ni sangat-sangat berbaloi untuk dicuba. Yang bestnya pasal semua faedah ni, dia bukan satu-satu tau. Semuanya berkait. Fikiran anda akan rasa kurang serabut, kurang cemas. Ini terus akan bantu anda tidur lebih lena. Bila tidur cukup, fokus anda jadi lebih tajam. Dan bila anda lebih fokus, hubungan dengan orang sekeliling pun jadi lebih kuat. Bukan setakat mental je, fizikal pun sama. Mata dan leher anda pun akan berterima kasih. Ia macam satu pakej reset kesihatan yang lengkap. Rasa bersemangat? Bagus. Berita baiknya, anda tak payah terus berhenti serta-merta. Jom kita masuk bahagian praktikal sekarang dengan satu plan langkah demi langkah yang mudah untuk anda mulakan perjalanan detox anda sendiri. Ini selalunya soalan paling besar kan? Idea ni memang best, tapi bila nak buat tu, alamak, rasa macam payah gila. Kat mana sebenarnya kita nak mula ni? Jangan risau, jom kita pecahkan kepada langkah-langkah yang kecil dan senang nak buat. Okey, semuanya bermula dengan 3 langkah yang super simple ni. Pertama, kita jadi detektif dulu. Kita tak boleh ubah benda yang kita tak tahu. Kedua, kita start slow-slow je dengan matlamat yang realistik. Dan ketiga, kita akan sengaja buat phone tu jadi kurang menarik sikit. Jom kita tengok satu persatu. Okey, langkah pertama kita kena tahu dulu kat mana kita berdiri sekarang. Telefon anda sebenarnya dah ada semua data ni. Cuba buka settings, cari screen time kalau anda guna iPhone atau digital wellbeing kalau anda guna Android. Serius, bila anda tengok sendiri app mana yang dah makan masa anda berjam-jam, selalunya itu je dah cukup jadi motivasi untuk berubah. Dan sekarang untuk langkah ketiga. Tengok ni, nampak tak beza dia? Sebelah kiri tu, telefon biasa direka macam satu parti. Warna-warni notifikasi meletup-letup nak tarik perhatian anda. Sebelah kanan pula, mod detox. Cuma dengan senyapkan notifikasi, tukar skrin jadi hitam putih yang jauh kurang merangsang otak dan sorakkan app yang buat ketagih tu dalam folder, anda dah buang semua pemicu yang buat anda nak scroll tu. Sebab utama kita scroll ni selalunya apa? Bosan kan? Jadi kuncinya bukan setakat berhenti, tapi ganti dengan benda lain yang lebih best. Lain kali bila rasa tangan tu gatal nak scroll, cuba secara sedar pilih untuk buat benda lain. Ambil buku, keluar jalan-jalan sekejap, cuba masak resipi baru atau paling best, angkat muka dan borak dengan orang sebelah anda. Okey, kalau anda rasa macam I got this dan nak level up sikit, boleh cuba cabaran yang lebih berstruktur ni. Mini detox shore untuk 1 petang je pun dah boleh buat anda rasa bezanya. Cabaran 7 days pula bagus untuk bina tabiat baru yang lebih sihat. Dan reset 24 jam. Yang ini power gila. Dia macam tekan butang reset untuk dopamin ke otak anda, jadi aktiviti harian yang biasa pun boleh rasa lebih best balik. Okey, disclaimer sikit. Jujur cakap, hari-hari pertama tu mungkin akan rasa pelik sikit. Mungkin anda akan rasa gelisah, bosan, macam ada benda tak kena. Itu normal gila. Relax je. Itu cuma tanda otak anda tengah menyesuaikan diri. Macam mana-mana tabiat lain juga, perasaan ni akan hilang lepas beberapa hari. Teruskan je, okey? Sebab matlamat akhir kita bukan nak buat ni sekali je kan. Kita nak bina hubungan yang lebih sihat dengan teknologi untuk jangka masa panjang.
Jadi, macam mana kita nak kekalkan semua kebaikan detox ni dan jadikan ia sebahagian dari hidup kita? Ini ada beberapa tabiat muda tapi impaknya besar. Tapi kalau ada satu benda je yang anda nak cuba dari senarai ini, cuba yang ni. Jadikan bilik tidur anda zon bebas telefon secara kekal. Serius, ini game changer. Bila anda cas telefon kat bilik lain waktu malam, anda bukan je elak godaan nak scroll sebelum tidur, tapi anda sebenarnya dapatkan balik kualiti tidur dan rutin pagi anda. Satu perubahan kecil, impak gergasi. Okey, jadi kita dah borak panjang. Sekarang soalan paling penting untuk anda. Tak payah fikir nak ubah semua benda sekaligus. Fikir pasal hari ni je. Apakah satu langkah kecil yang anda boleh ambil sekarang untuk mula dapatkan balik masa dan fokus anda?